Maksudnya, ini sudah bukan internal issue. Ada campur tangan luar. Ini sudah ada external punya factor yang coming in. Sama ada dia PAS atau UMNO, saya nampak macam tak betul. Saya rasa ada pihak Tangan-tangan gaib. Ada pihak lain yang kita tak tahu siapakah. Tapi bila kita tengok cara roadshow ni dilaksanakan, bila Wan Saiful buat PC sebelum lembaga disiplin dia kan, bila buat PC tu, ni seolah-olah macam nak memusnahkan parti. Dia berbeza. Saya dulu lawan Zahid juga. Waktu saya lawan Zahid, intention dia different. Zahid saja kan, tidak menyerang UMNO lah. Saya menyerang, saya melawan Zahid, menentang Zahid sebab Zahid telah mengkhianati dasar parti. Betul. Kita ada keputusan Perhimpunan Agung Tahunan 2019, 2020, no DAP.